السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب تمم بخير يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilang, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat serta taufik dan hidayah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan demikian dapat kita hadir ke masjid, berkumpul untuk sama-sama kita menambah sedikit sebanyak pengetahuan kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita sambung kembali perbicaraan kitab kita, iaitu kitab Kashful Ghaibiyah, karangan Tuan Minam rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi kita tersampai kepada muka surat 91, bab di dalam perbicaraan bab yang ke-8, fasal yang ke-7 daripada 2 fasal yang terdapat dalam bab yang ke-8, iaitu babus saminu fi ahwalil qiyamah. Bab yang ke-8 iaitu bab yang membicarakan ahwal-ahwal, keadaan-keadaan yang berlaku pada hari kiamat. Jadi banyaklah kita lihat keadaan-keadaan yang berlaku kepada manusia, sama ada dia mukmin ataupun kafir, hatta kepada haiwan sendiri pun, bahkan kepada malaikat, yang mana semua daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dihimpunkan pada hari mahsyar ataupun pada hari kiamat. Baik, qala mu'allifu rahimahullahu taala. Jadi fasal ni nak membicarakan tuntutan orang yang dizalimi ke atas orang yang menzalimi. Jadi fasal ni nak cerita secara khusus Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang zalim dengan memberikan hak orang yang dizalimi, dengan diberikan pahala amalan mereka kepada orang yang dizalimi, ataupun kesalahan orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang melakukan kezaliman. Inilah hadis, makna ataupun kita boleh katakan inilah di antara makna kandungan hadis Nabi SAW diriwayatkan dalam Sahih Muslim, iaitu hadis yang ke-2581. Nabi tanya kepada sahabat, atadruna mal muflisu, adakah kamu mengetahui apakah dia itu orang yang muflis? Nabi tanya kepada sahabat, apakah dia orang yang muflis itu? Qalu, kata sahabat, al muflisu man la dirhama lahu wala mata'a. Jadi muflis ni di sisi sahabat, atau ada juga di sisi kita, iaitu orang yang tidak ada wang perak, tak ada dirham dan tidak ada harta. Jadi orang tak ada harta, tak ada wang perak pun tak ada, sebab dinar ni wang emas. Kalau orang ada wang emas ni kaya lah. Jadi wang dirham pun tak ada, harta pun tidak ada. Itu dikatakan orang yang muflis. Sama ada dengan sebab hutang dia lebih banyak berbanding dengan harta dia, atau memang dia tidak memiliki harta apa pun. Baik.
Faqala, maka kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, innal muflisa. Nabi nak tegaskan apakah hakikat muflis sebenarnya. Yang tu muflis di dunia atau muflis di sisi kebanyakan manusia. Fahamannya iaitu orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta dikatakan orang muflis. Tapi hakikat muflis di sisi syarak iaitu innal muflisa man min ummati, sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umatku itu ya'ti yaumal qiyamah, datang ia pada hari kiamat bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia bawa puasa, pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha, tapi dalam masa yang sama dia datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pada hari kiamat nanti dia ni telah melakukan jenayah dengan memaki hamun seseorang. Wa qazafa hadha, dan menuduh seseorang. Wa qazafa hadha, dan dia tuduh orang ni, tuduh zina lah ikut qazaf ni. Wa akala mala hadha, dan makan harta orang ini. Wa safaka dima'i hadha, dan menumpahkan darah orang ni. Dia bunuh orang ni, dia ambil harta orang ni. Ada contoh dah orang Islam yang alim, yang ada ilmu banyak dah, tapi jahat. Ada? Allah Ta'ala bagi kerajaan lagi kat dia. Jadi gubernur lagi. Seperti mana Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dia tu alim tu. Dia ajar Quran, dia mengaji Quran dan dia hafaz Quran. Dan dia mahir Al-Quran. Mufassir lah, tapi cuma orang tak pakai lah penafsiran dia. Tapi zalim. Bunuh sahabat, bunuh tabi'in, bunuh ulama, bunuh orang. Itu contoh lah. Ada tak? Ada, memang ada. Kemudian wa daraba hadha, dan memukul orang ini. Fayu'ta hadha min hasanatihi. Tindakannya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan seseorang min hasanatihi, yani orang yang dizalimi itu akan diambil kebaikan daripada orang yang menzalimi tadi, diberikan kepada orang yang dizalimi. Wa hadha min hasanatihi, jadi orang yang dia maki, orang yang dia bunuh tadi, orang yang dia ambil harta tadi akan ambil kebajikan yang dia buat. Fa in faniyat hasanatuhu, dan jika binasa semua kebaikan dia, habis ya? Ada orang ni ambil sikit, orang tu ambil sikit, habis. Pahala dia habis. Qabla an yu'ta ma alaihi, sebelum diberikan apa yang hak yang ada di atas dia, sebelum selesai dia bayar hutang-hutang dia ataupun dia tunaikan hak-hak orang yang dia zalimi, maka habis amalan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ukhidha min khatayahum, maka akan diambil daripada kesalahan-kesalahan orang yang dizalim tadi, faturihat alaihi, maka dicampakkan ataupun diberikan kepada dia. Summa turiha finnar, kemudian dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Pahala dah habis dah. Kemudian ambil pula kejahatan orang lain, tanggung kejahatan orang lain, maka jawapan dia dicampakkan dalam neraka. Baik, itu nak dibincangkan di sini. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, fasal, kemudian dihukum Allah Ta'ala antara segala makhluknya. Yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala membicarakan ataupun menghisap, mengadili hamba-hamba dia. Maka tiba-tiba berhenti mereka itu makhluk antara hadapannya. Jadi tiba-tiba mereka berada dalam mahkamah di padang mahsyar ataupun perbicaraan. Dibawa mereka itu ke muka pengadilan. Itu maksudnya berhenti mereka itu antara hadapan Allah. Dikatakan orang di mana segala orang yang mempunyai mazalim. Jadi ditanya oleh para malaikat bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala, di manakah orang yang dizalimi? Maka mendahului oleh dua orang laki-laki. Ini tampil dua orang laki-laki. Maka diambil daripada kebajikan zalim itu. Jadi dua orang laki-laki yang tampil ini, seorangnya dizalimi dan seorang lagi melakukan kezaliman. Maka diambil kebajikan orang yang melakukan kezaliman, diserahkan kepada orang yang dizalimi. Maka diberi akan dia, yakni orang yang dizalimi, kepada orang yang kena zalim. Diberi akan dia akan kebajikan. Diberikan akan dia akan kebajikan kepada orang yang kena zalimnya. Pada hari yang tiada dinar dan tiada dirham. Pada hari itu tidak lagi laku dirham dan dinar. Wang ringgit tidak lagi
laku, ataupun harta benda tidak lagi laku. Maka sentiasa ia menuntut sempurna ia daripada kebajikannya. Yani maka menuntut sempurna ia, ini orang yang dia zalimi, daripada kebajikannya, kebajikan orang yang menzalimi tadi. Hingga tiada tinggal baginya akan satu kebajikan. Habis semua orang ambil kebajikan dia. Dia langsung tidak ada kebajikan. Ini sesuai seperti mana Nabi sebut lah. Muflis lah. Tak ada kebajikan apa-apa. Itu sebab taubat ni tetap kena taubat. Atas dunia kadang-kadang, contohlah hari ni. Kalau dah curi duit orang 230 juta, nak bayar macam mana tu? Bukan seorang tu. Fakir-fakir miskin. Contoh kita, kalau dikatakan mencuri, nak tipu lebih kurang lah. Adik-beradik lah semua tu. Nak tipu, selewing dan sebagainya. Nak minta maaf macam mana? Kita ada ke 230 juta tadi? Kalau tebus aset pun tak boleh bayar juga. Taubat tetap kena taubat. Boleh orang yang melakukan kesalahan yang dia tak tahu nak taubat macam mana nak selesaikan, dia tetap kena taubat. Bahkan dia kena banyakkan amal dia. Dia nak buat macam ni, dia tahu dah orang yang melakukan kezaliman ke atas orang ni, akhirat dia akan dituntut. Cara dia macam mana? Cara dia kita kena standby. Buatlah amalan. Macam mana cara pun buat amalan. Kena bagi banyak. Kalau orang dah tahu dia hutang orang, kalau 10 sen pun tak nak bayar, memang dia tak, hak tu kekal. Kalau dia cuba bayar sikit semua akan habis. Itu sebab tuan-tuan dan puan rahimakumullah, orang ada hutang yang dia tak boleh fikir yang dia boleh bayar hutang tu. Dia kena tanam azam dalam hati dia nak bayar. Ada seorang ustaz cerita, ustaz ni tajir lah, businessman. Yang hutang pun ustaz je, tapi dia tak boleh bayar. 30,000 hutang. Kalau gaji 7-800 kalau zaman tu 30,000 ni memang tak terfikir kita boleh bayar. Jadi yang orang yang ada hutang ni, orang tuan punya hutang ni, dia panggil orang yang berhutang. Dia tanya, sekarang ni ustaz nak bayar hutang tak? Dia cakap, saya nak bayar lah. Nak. Lepas tu sekarang dalam poket ustaz ada berapa? Ada RM5. Bayar RM5. RM5 boleh? Boleh bayar RM5. Dia pun start bayar RM5. Jadi setiap kali dia ada wang lebih, dia akan bayar. Walaupun RM10 ataupun RM20. Keberkatan usaha dia tu, habis hutang dia tak sampai setahun. Yang mana hutang tu RM30,000. Habis. Kita jangan fikir pakai akal kita, letih lagu tu. Anak 10 orang, macam bapak nak bagi makan? Tak boleh. Banyak orang kalau fikir macam tu, dia tak selesai masalah dia. Dia kena hadap masalah ni, bukan lari. Kalau kita lari dengan masalah ni, dia akan datang masalah yang lain. Jadi memang kena hutang, kena bayar. Bukan hutang tak nak bayar. Orang kalau hutang tak nak bayar, samalah hutang pahala orang pun. Kalau dah tahu dia ni dah buat kesilapan, dia mengaku kesilapan dia, dan dia baiki sekadar yang dia mampu. Kalau orang tengok kesungguhan dia, orang pun halal. Orang pun doa kebaikan untuk dia. Tapi pusing kluk-klek, sekejap kat sana, sekejap kat sini. Orang tengok pun orang meluat. Jadi macam mana orang nak doakan kebaikan pada dia? Betul tak? Mudah je. Hidup ni senang kan? Mengaku kesalahan kita kalau kita kesalahan. Jangan tunjuk pandai sangat. Kalau tunjuk pandai sangat, bolehlah ubat lagi. Sumpah seranah orang dan sebagainya. Wa'iyadzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni siapa-siapa pun boleh terdedah dengan kesilapan. Manusia ni bila tengok duit, dia gelap mata. Jadi baik, pelihara diri kita. Doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Riyadhah mujahadah, latih diri kita. Tak dapat tidaklah. Jadi bila hari tidak ada emas dan perak sebagai tebusan, sebagai galang ganti, maka habis amalan akan dituntut oleh orang yang dizalimi kepada orang yang melakukan kezaliman. Sehingga kalau habis, maka kebajikan dia, habis kebajikannya, maka kejahatan orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang melakukan kezaliman. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, ini pun ada hadis Nabi SAW. Macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak selesaikan? Kalau orang, kita ada hak ke orang. Hak ni bukan mesti hak kata benda. Maki hamun dia, tampar dia, bully dia, macam-macam lah. Khianat dia, benda yang menyakitkan hati dia, automatik dia ada hak pada kita. Sama ada harta dia, mengupat dekat dia, macam-macam. Manusia ni kadang-kadang jangan kita sinis dia pun boleh jadi hak. Kita ketawakan dia kan. Ketawa ramai-ramai. Yang tu zalim tu. Kita perkena dia, kita malukan dia. Yang tu semua esok dia boleh tuntut kat kita tu. Sebab orang ada maruah. Kita buat orang macam tak ada maruah. Yang ni pun ada juga dalam hadis Nabi sebut. Nabi kata man kanat li akhihi indahu muzlimatun. Siapa yang ada bagi dia
yang ada di sisi dia terhadap saudaranya kezaliman. Dia ada buat kezaliman. Min irdin daripada maruah, au malin ataupun harta. Nah, kita ketawakan dia, kita busukkan nama dia. Nah, itu maruah dia. Nah, sama ada kita rosakkan maruah dia ataupun kita ambil harta dia. Kata Nabi SAW, falyatahallalhu, maka minta halal. Ada satu kisah yang saya ingat. Nah, Imam Bukhari ni, dia pernah tengok seorang yang baca hadis. Orang ni dia ada tabiat dia memang macam tu dah. Contoh kadang-kadang orang ni bila nak cakap dia terkenyit-kenyit mata dia kan. Jadi Imam Bukhari tersenyum. Dia tersenyum. Bukanlah ketawa macam kita kan, tapi dia tersenyum. Dia rasa macam dia ni orang tu ada hak atas dia. Sebab dia telah memperkecilkan seolah-olah macam tu. Jadi dia pergi minta halal. Imam Bukhari ni hebat tak hebat dia. Semenjak dia tahu kata mengumpat tu haram, dia tak pernah mengumpat siapa pun. Siapa pun dia tak pernah mengumpat. Tu sebab jadi alim pun. Siapa pun dia tak pernah. Semenjak dia tahu kata haram, seorang pun dia tak pernah. Dia tak pernah sebut keburukan orang dengan terjalan mengumpat, tak pernah. Hebatnya Imam Bukhari. Jadi kalau siapa yang ada hak saudara dia kepada dia, maka minta halal. Al-yawma, pada hari ni, atas dunia ni, minta halal awal. Sebab apa? Sebab qabla an yu'khadh, sebelum dia diambil ataupun sebelum diambil daripadanya, sebelum diambil kesalahan dia di hari akhirat, iaitu hari yang alla yu'khadhu minhu yawma la dinara wala dirhama, sebelum kesalahan dia dikira pada hari yang tidak ada emas dan perak untuk jadi galang ganti. Awal-awal minta sebelum sampai ke akhirat. Kalau kaya pun tak guna dah kalau di akhirat, sebab orang mati tak bawa duit, bawa kain kapan saja. Jadi tak ada apa dah. Fa in kana lahu amalun salih, kesan dia jika ada baginya amalan salih, ukhidha minhu, akan diambil daripadanya biqadri mazlamatihi, daripada kadar kezaliman yang dia buat, supaya bayar kezaliman dia kepada orang yang dizalimi. Wa illam yakun lahu amalun, dan jika ia tidak ada amal, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka akan diambil kesalahan orang yang dizalimi, faju'ilat alaih, maka dijadikan ke atasnya, diberikan kepada dia. Jangan main-main lah. Itu sebab di antara jalan penyelesaian juga, kadang-kadang kita ni orang yang ada hak ni kita dah tak tahu gimana dah. Kan? Jadi sebagian ulama sebut, pertama kita banyakkan amal kita, sebab di akhirat kita akan dituntut. Yang keduanya, kita create account. Istighfar untuk dia, sedekah untuk dia. Supaya di akhirat nanti kita terlepas daripada tuntutan. Dia nak tuntut kita, tiba-tiba dia ada benda yang kita sediakan bagi dia, maka dia tak tuntut di akhirat. Sebab kita ni, manusia ni, dia boleh buat amal sedekah bagi pihak orang lain tanpa perlu izin orang tersebut. Kan ada orang dah meninggal, kawan kita, kadang-kadang bukan kawan kita pun, kita kadang-kadang sampai di masjid tengok ada jenazah kan, kita pun kesian jenazah ni, kita tak kenal, kita pun ambil dia mengingat, ni sedekah atas nama jenazah tersebut. Sampai ke dia, tak perlu minta izin waris pun, tak perlu minta izin, apatah lagi doa dan sebagainya, tak perlu minta izin waris pun. Boleh kita buat untuk kita diringankan beban kita ataupun dilepaskan beban kita di akhirat nanti. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jadi ada dasarlah dua hadis yang telah kita bacakan tadi. Maka apabila selesai segala kebajikannya, dikata orang kembali olehmu. Jadi apabila dituntut oleh orang ni zalimi, maka habis segala kebajikannya, diambil oleh orang yang zalim. Kalau tak habis tak apa lah. Kalau habis muflis lah. Tak tentu. Tak tentu. Kalau banyak buat kezaliman ke atas orang, kemungkinan akan jadi muflis. Kalau ada sikit-sikit, semua manusia lah, kebanyakan orang ada hak. Kita ni sedar dengan tak sedar ya, kadang-kadang kita, orang ada hak ke atas kita. Jadi apabila selesai kebajikannya, yakni habis kebajikannya, dikata orang kembali olehmu kepada ibu engkau neraka hawiyah. Jadi dia akan dicampakkan ke dalam neraka, dan sebab tidak ada kebajikan, bahkan bertambah kejahatan dia. Maka bahawasanya tiada zalim pada hari ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat segera hisabkan hambanya. Jadi pada hari akhirat ni Allah Subhanahu wa taala pantas menghisap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala ni cepat hisab ataupun
kira bicara ataupun perbicaraan yang dilaksanakan di akhirat ni akan dipercepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan disebutkan dalam sebahagian kitab ada fasal khusus membicarakan cepatnya hisab yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sebagian ulama, ada riwayat hadis yang menyebutkan Allah Taala hisab ni hamba-hamba dia, makhluk Allah Taala, fi qadri halbi syatin, secepat memerah susu kambingnya. Cepat sekejap. Pantasnya hisab Allah Subhanahu. Tapi cepat-cepat tu pun orang yang ahli maksiat dan sebagainya akan rasa lambat lah. Dia akan rasa lambat duduk di padang mahsyar. Ada kata 40 tahun, ada kata 1000 tahun, banyak pendapat ulama. Itu bergantung kepada keadaan lah. Bergantung keadaan. Orang tak sama. Kan kita tengok kan, kita bagi buku dekat orang yang tak minat membaca, suruh dia baca. Buku tu pula 500 muka surat. Dia rasa ni bila nak habis ni, kiamat boleh baru habis. Taklah, lambat. Tapi kalau orang yang berminat dengan bacaan dan buku tu sesuai dengan bacaan dia, sesuai dengan orang kata apa, keadaan dia, sesuai dengan ilmu dia, maka dia bersungguh-sungguh baca. Dan habis buku pun dia tak sedar. Dia boleh jadi macam tu. Itu sebagai contoh lah. Kalau kita di atas dunia pun, keadaan rasa lama dan sebentar ni pun ada perbezaan. Orang yang penuh minat, bersungguh, dia akan rasa cepat. Masa tu berlalu. Macam bulan Ramadan lah. Orang yang suka beribadat ni rasa cepat habis. Orang yang tak suka ni, bila lah nak habis ni. Hari-hari puasa. Hari-hari semayang tarawih. Lambat tu nak habis. Orang yang tak berminat. Kalau orang yang berminat, sekejap habis. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka bahawasanya tiada zalim pada hari ini. Tiada zalim pada hari ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangat segera. Maksudnya tidak akan lepaslah orang yang zalim. Semua Allah Ta'ala akan balas dengan pantas pada hari kiamat nanti. Yang ini sangat bersegera membalas hambanya. Dan di atas inilah datang ia pada khabar telah mewahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Jadi kata pengarang, terdapat hadis yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi salam. Arti wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata olehmu bagi kaum engkau, yakni wahai Musa, jika berbuat oleh mereka itu, yakni kaum engkau, akan perkara yang satu, yakni satu perkara. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa supaya khabarkan kepada kaumnya, jika mereka melakukan satu perkara, nescaya aku memasukkan akan mereka itu akan syurga. Jadi dengan melakukan perkara tersebut, Allah Ta'ala akan memasukkan kaum Nabi Musa ini ke dalam syurga. Maka sembah Musa, maka bertanya Nabi Musa alaihi salam, dan apa ia, yakni apakah perkara, satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kaum Nabi Musa? Maka firman Allah Ta'ala bahawa rida oleh mereka akan khasam, yakni minta rida, minta halal. Minta rida ni minta halal. Akan khasam, yakni seteru ataupun musuh. Biasanya musuh ni kita sakiti. Mana ada orang musuh orang pergi jamu makan ke belanja, ada. Musuh ni orang memang nak bagi dia sakit hati. Orang musuh. Jadi bermusuh ni, kalau orang yang patut kita ada permusuhan dengan sebab urusan agama ataupun sebab kepentingan agama, tu masalah lain. Ni orang yang tak layak dimusuhi, kita musuhi. Maka benda tu akan menjadi dosa. Jadi perintah Allah Ta'ala minta redha orang yang khasam mereka itu. Yani siapa-siapa daripada kalangan umat Nabi Musa ada permusuhan dengan orang dan melakukan kezaliman terhadap seseorang daripada sahabatnya atau daripada jiran tetangga dia, maka minta halal ataupun cari redha mereka. Sembah Musa, hai Tuhanku, maka jika ada mereka itu khasam, sungguhnya telah mati mereka itu. Hidup tak apalah, bolehlah pergi minta halal. Kalau mati nak buat macam mana? Kan? Kita ni kalau orang ada hak kata kita, kalau wang ringgit jadi waris, kita boleh bayar lagi. Tapi kalau melibatkan maruah dia, payah sikit lah. Sebab itu hak dia. Eksklusif untuk dia. Orang lain tak boleh pegang hak tu. Kalau harta, mungkin kita kena bayar. Sebab apa? Dia jadi warisan. Dia jadi warasah. Jadi pusaka. Tapi kalau perasaan malu, perasaan kita kata apa, disakiti dan sebagainya, itu kena minta maaf dengan dia.
Jadi kata Nabi Musa tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mati macam mana? Kalau orang yang dimusuhi tersebut mati bagaimana? Firman Allah Ta'ala, Ya Musa, maka bahasanya aku itu hidup, tiada mati aku selama-lamanya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau orang yang dimusuhi itu mati, tak apalah dia mati, tapi aku hidup. Aku hidup. Jadi apa yang Tuhan nak beritahu? Kata olehmu bagi mereka, minta redha oleh mereka itu akan daku. Jadi kalau tak dapat minta redha daripada orang yang dimusuhi, maka minta redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah Musa, betapa minta redha oleh mereka itu akan dikau. Bagaimana nak minta redha Allah Subhanahu Wa Taala? Firman Allah Ta'ala dengan 4 perkara. Jadi nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan 4 perkara. Ini bukan bermaksud kita terlepas daripada hak orang, bukan. Bertaubat dengan Tuhan ni mesti dah. Sama ada hak yang dicabuli ataupun diambil, mesti kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma syarat taubat dia berbeza. Kalau melibatkan hak Allah Ta'ala semata-mata, syarat taubat dia 3 ya. Tapi kalau termasuk hak manusia, maka jadi 4. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 perkara. Pertama, dengan menyesal. Dengan menyesal hati. Syarat taubatlah ni. Tak dapat tidak orang yang melakukan kezaliman, sama ada mencabul hak Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan kezaliman melibatkan hak Allah Taala, ataupun melibatkan hak manusia, maka tetap kena menyesal, mesti kena bertaubat. Dan istighfar dengan lidah. Istighfar ni bukan syarat taubat. Tak, menyesal tu syarat taubat. Tak, menyesal tu syarat taubat. Dan taubat tu sunatlah kita istighfar. Dan mengalirkan air mata, ni pun lebih kurang kita kata penyesalan lah, kesan daripada penyesalan, tapi dia bukan syarat taubat. Dan beramal dengan anggota. Yang ni boleh kita simpulkan 2. Pertama, tinggalkan maksiat. Kedua, niat, berazam tidak kembali melakukan maksiat tersebut. Yang tu untuk dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak dapat tidak satu lagi, kita kena minta halal ataupun siapkan sesuatu yang boleh melepaskan kita daripada tuntutan orang yang dizalimi di akhirat nanti. Sama ada dengan kita beristighfar kepada dia, ataupun kita berdoa pada dia, kita lakukan sedekah pada dia. Macam-macam lah yang boleh kita buat sebagai persediaan supaya kita tidak dituntut, ataupun kita ada balasan tuntutan yang boleh kita berikan kepada orang yang dizalimi. Cuma ni secara ringkas lah. Ini secara ringkas. Bukan kata menepati hakikat yang sebenar, mesti kena selesaikan hak orang yang dizalimi. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Faslun, fasal yang seterusnya. Tadi fasal yang kedua, fasal ke-7. Ni fasal yang ke-8 daripada 2 fasal. Fasal yang ke-8 pada menyatakan menghampirkan syurga. Fasal ke-8 pada menyatakan menghampirkan syurga. Jadi fasal ni kita kata seolah-olah nak menceritakan orang yang bakal dimasukkan syurga ini akan dibawa ke hadapan syurga. Akan dibawa ke hadapan syurga. Itu sebab dia sebut firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam surah Syu'ara ayat 9 dan 10, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan dihiaskan akan syurga. Tapi kalau kita tengok sebahagian penafsiran, dia sebut wa uzlifatil jannatu ay qurribat. Didekatkan syurga itu lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Jadi dibawa orang yang bertakwa ini kepada syurga, ditunjukkan kepada dia syurga. Dan dihias akan syurga itu bagi orang yang takut, yakni orang yang muttaqin. Sini dia terjemahkan dihias. Tapi pada awal dia sebut pada menyatakan menghampirkan syurga, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghampirkan orang yang akan dimasukkan ke syurga ini, dibawa ke syurga. Kemudian kata pengarang rahimahullah taala, dan zahir wa burrizati. Maksud wa burrizati ini wa uzhirat,
dan dinyatakan syurga. Sebab neraka Jahannam ni kalau kita tengok dalam sebahagian hadis, dia akan keluar mengamuk di padang mahsyar. Dipegang dengan 70,000 rantai oleh para malaikat. Dia akan turun ke padang mahsyar. Jadi belum masuk pun dah kena azab dah. Sudah tengok tu pun dah azab dah. Wa'yazubillah. Jadi didekatkan neraka ini wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan dizahirkan, ditunjukkan, dipaparkan neraka itu bagi segala orang yang sesat. Yakni orang yang ghawi ni al kafir, orang yang kufur. Orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah syurga itu kepada kanan arash. Jadi kalau kita tengok kedudukan syurga ni, dia duduk di bawah arash. Dalam hadis yang disebutkan oleh sebahagian ulama, apabila kamu minta syurga, fas'alil firdaus. Apabila kamu minta syurga, mintalah syurga firdaus, yang syurga yang tertinggi, yang berada di tengah-tengah syurga, di tengah-tengah sekalian syurga. Dan syurga ini berada di bawah arash, dan neraka ini berada di dasar bumi. Lagu itulah. Cuma cara keadaan nak ukur pun tak tahulah kita, ni benda yang masuk dalam ghaibiyat. Kita nak ukur dia, kalau kita gali bumi jumpa neraka dah, memang tak lah. Orang kena azab pun kita tak tahu. Kita tak tahu, tu tidak ditunjukkan kepada kita. Cuma kadang-kadang sebahagian orang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlakulah sama ada keramat ataupun teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka jadilah syurga itu kepada kanan arash. Ini kita baca sajalah. Sebab saya tak jumpa hadis dia. Dan neraka itu pada kiri arash. Kemudian dibentangkan titian atas neraka. Ini titian sirat lah. Jadi bab dalam suasana hari kiamat pada padang mahsyar ni dipanjang. Di antaranya tuntutan orang yang zalim, di antaranya cepatnya hisab Allah Subhanahu wa taala, di antaranya merentasi titian sirat. Yang tu perbahasan ataupun perkara-perkara yang akan disebutkan. Titian sirat ni dia akan sebut kat depan. Itu paling panjang lah. Saya ingat dalam 3-4 muka surat jugalah. Macam-macam cerita dibawakan. Baik, tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Faedah mengetahui perkara-perkara selepas daripada kematian, bermula daripada alam kubur sampailah masuknya ahli neraka ke dalam neraka dan masuknya ahli syurga ke dalam syurga, ini termasuk dalam perkara yang munjiat, melepaskan kita daripada perkara-perkara yang merosakkan diri kita. Merosakkan diri kita. Jadi kalau Imam Ghazali kita tengok, benda ni dibahaskan dalam ilmu tasawuf ada juga, iaitu dalam bab zikrul maut. Sebut perkara-perkara selepas kematian ini untuk mengingatkan kita kepada kematian. Untuk kita bersungguh-sungguh melakukan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Jadi dia ada faedah lah, zikrul maut. Bahkan sunat kita sebut mati. Sunat sebut mati. Kan kalau orang ajak kita buat jahat, ingat matilah sikit. Kita kena kata tu. Seronok sangat ni, kena ingat mati. Ni nak mati tak tahu bila ni. Banyak orang yang tadi kita sembang balik-balik esok sembahyang jenazah dia. Takut-takut sikit lagi kita. Cuma lambat dengan cepat sahaja. Baik, jadi ingat mati ni dia faedah yang besar, termasuk dalam sifat-sifat mahmudah. Ingat mati ni termasuk dalam sifat mahmudah. Jadi ingat mati ni kalau dalam keadaan satu ahwal, kita mungkin jemu. Tapi sebenarnya mati ni banyak ahwal dia. Daripada daripada nazak. Daripada kita nazak, sampailah kita sebelum kita dikebumikan, kita disembahyangkan, kita dimasukkan ke dalam kubur, alam kubur, ruh dan sebagainya. Banyak cerita-cerita, hal-hal ghaibiyat yang berkaitan dengan kematian, sehinggalah akhir sekali disebutkan tentang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali bila cerita tentang kematian, last sekali dia letak apa? Dia letakkan bab orang-orang yang keluar, orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka, ataupun orang-orang yang keluar daripada neraka yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak silap saya lagu itulah. Sebab ambil tafaul, ambil berkat. Ambil tafaul, ambil sempurna dengan pembebasan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat pengampunan daripada Allah taala.
Dan bab sini, bab cerita bab neraka, dia letak dulu. Dalam kitab ni kita akan jumpa bab yang ke-9, iaitu cerita tentang neraka dulu. Kemudian baru cerita tentang syurga. Sebab apa? Sebab nak khatim, nak tutupkan bab ni, nak tutupkan kitab ni dengan sebut syurga. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga. Sebab kesudahan ni satu benda yang penting. Permulaan dan kesudahan ni dua perkara yang besar. Jadi sebut kesudahan tu ambil sempurna dengan selesainya menyebut syurga. Mudah-mudahan kita dimasukkan ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebahagian daripada ahli syurga. Hidup zaman Nabi tak bawalah, bila Nabi cerita bab syurga kita boleh minta Nabi doakan. Nah, itu pun Nabi tak doakan untuk semua orang. Bila cerita tentang Uqasyah kan, ada 70,000 orang masuk syurga. Sayyidina Uqasyah kata minta Nabi doakan dia. Nabi doakan dia. Tiba-tiba ada sahabat lain, tak silap saya Ubadah bin Samit, minta juga didoakan. Jadi Nabi kata, Uqasyah telah mendahului engkau. Sebab apa? Kalau Nabi doa untuk dia, orang ketiga akan datang, orang keempat akan datang, orang kelima, habis. Semua yang tak layak pun akan minta didoakan juga. Jadi Nabi tutup pintu tu supaya tidak mendoakan orang yang tidak berkelayakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi di sini disebutkan neraka berada pada pihak kiri arasy dan syurga berada pada pihak kanan arasy. Kemudian dibentangkan titian ke neraka. Daripada titian daripada neraka ke syurga ataupun di bawah neraka. Kalau kita tengok yang berada di bawah tu neraka, yang kita pergi itu syurga. Lepas daripada titian tu ialah pergi ke syurga. Yang berada di bawah tu ialah neraka. Sesuailah kalau tengok syurga ini berada di bawah arasy, neraka ini berada pada dasar bumi. Jadi kemudiannya maka jadilah neraka itu kepada kanan arasy dan jadilah syurga itu pada kanan arasy dan neraka itu pada kiri arasy. Kemudian dibentangkan titian atas neraka dan didirikan neraka. Kemudian firman Allah Ta'ala, di mana Sofiku Adam. Jadi Sayyidina Adam di sini dia letak Safiyullah. Dan di manakah Khalilku? Yang ni kita maklumlah, Nabi Ibrahim ni disebut sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim. Dan di mana kalimku? Yang ni kalimullah ni Nabi Musa alaihi salam. Dan di mana ruhku? Yang ni Isa. Tak, di mana ruhku Isa? Jadi Nabi Isa ni digelarkan sebagai Ruhullah. Dan di manakah kekasihku Muhammad? Yang ni Habibullah. Berdiri oleh kamu daripada kanan neraca. Jadi diperintahkan kepada semua Nabi Ulul Azmi itu berdiri pada kanan mizan, pada kanan neraca. Sebab ditimbang, kemudian baru merentas titian sirat. Ditimbang amalan dulu, kemudian baru merentasi titian sirat. Kalau kita tengok sini, faedah Nabi-Nabi berdiri dekat dengan mizan. Kalau kita tidak melihat pada hadis ni sekalipun, para anbiya menjadi saksi pada kita. Umat-umat ni, Nabi ni menjadi saksi kepada umat dia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita ni akan jadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Dan Nabi akan jadi saksi bagi kita. Yang tu peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Jadi setiap hukum yang didirikan ataupun dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada saksi. Bukan tuan tangkap muat, tuan boleh ya, tangkap buah neraka habis kita kan. Terus saya cakap banyak Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis yang lain, kalau Allah Taala nak azab penduduk langit, yang mana di langit ni ada malaikat, boleh ya Tuhan buat. Dan Tuhan tak dikatakan zalim. Sebab hak dia. Begitu juga dengan di bumi. Allah Ta'ala boleh azab penduduk bumi semua. Dan Allah Ta'ala tidak dikatakan zalim. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga, nescaya rahmat Allah Ta'ala tu lebih baik daripada amalan mereka. Kita masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
bukan dengan amalan kita. Itu sebab ada hadis yang mengisahkan tentang apa? Mengisahkan tentang laki-laki yang beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala selama 500 tahun. Dia boleh ibadat pada Allah Taala selama 500 tahun. Duduk di puncak bukit yang mana Allah Taala keluarkan dia mata air dan berikan dia setiap hari sebiji buah delima daripada pohon delima di kaki bukit tersebut. Pohon delima buah setahun sekali. Tapi oleh kerana Allah Taala nak bagi peluang pada dia untuk ibadat, maka tiap-tiap hari dia boleh makan. Dia tak payah kerja. Air ada siap dah, buah delima pun ada. 500 tahun dia setiap hari puasa, boleh kita katakan puasa dan sembahyang. Hari-hari 500 tahun. Tapi bila dia mati, Tuhan perintahkan malaikat masukkan ke dalam syurga dengan apa? Dengan rahmat. Dia protes, dia kata apa? Bi'amali ya Rab. Aku nak masuk syurga dengan amal aku. 3 kali Tuhan suruh masukkan dengan rahmat, dia tak mau. Dia nak masuk dengan amal dia juga. Jadi kata Allah Ta'ala, kirakan amal dia. Cukup tak untuk bayar nikmat yang aku bagi pada dia? Jadi ambil satu nikmat mata, kira dengan 500 tahun amalan, habis. Nikmat mata saja tak cukup nak bayar nikmat-nikmat yang lain. Hanya cukup untuk bayar nikmat mata saja. Yang lain, habis. Tak ada bayar. Lepas tu Allah kata, masukkan dia dalam neraka. Masa tu tahulah masalah. Rupanya tak cukup minta dengan nak masuk dengan amalan kita. Sebab apa yang Tuhan bagi pun kita tak terbalas. Jadi kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah Ta'ala, tapi sebab amalan kita. Beza dia macam mana? Beza dia, bila Tuhan kata masuk syurga dengan amalan kamu, dengan maksud sebab. Sebab itu sebab kita akan tengok ada orang yang amalan dia kecil, tiba-tiba Tuhan pandang besar, dia boleh masuk syurga. Ada orang mungkin dengan satu kesalahan, yang mana kesalahan tu kalau nak bandingkan dia buat amal ibadat banyak, tapi Tuhan murka pada dia, sebab tu jadi besar, maka dia masuk neraka dan tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk neraka. Macam mana orang perempuan yang seksa kucing tu lah, tak bagi makan tu, sedangkan dia banyak lagi ibadat dia yang lain. Tapi oleh kerana masuk syurga ni dengan rahmat Allah Ta'ala, dan masuk neraka ni dengan keadilan Allah, dia tak sama. Jadi dia masuk neraka dengan sebab keadilan Allah Ta'ala. Dia tak dapat rahmat Allah Ta'ala, dia masuk neraka dengan sebab keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam memang orang katanya masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, masuk neraka dengan apa? Dengan adilnya Allah Ta'ala. Tuhan tak buat zalim kepada kita. Dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Nabi ni ikut kisah di sinilah, diletakkan di dekat dengan timbangan, timbang, mizan, neraca. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, ya Ridwan. Jadi Allah Ta'ala panggil malaikat penjaga syurga pula. Buka olehmu akan segala pintu syurga. Dan hei Malik, ni malaikat Zabaniyah, buka olehmu segala pintu neraka. Kemudian datang malaikat rahmat dengan pakaian dan malaikat iqab dengan beberapa rantai dan belenggu. Jadi malaikat rahmat bawa pakaian, dan malaikat azab bawa rantai dan bawa belenggu. Dan beberapa kain daripada minyak tanah, dan menyeru oleh yang menyeru, yakni seru, malaikat menyeru bagi pihak Tuhan, pihak Allah, segala apa dia tu? Hei segala jamaah daripada segala makhluk, tilik olehmu, lihat olehmu kepada mizan, maka bahawasanya ditimbang akan amal si anu, anak si anu. Kemudian menyeru oleh yang menyeru, hei ahli syurga, kekallah kamu tiada mati, dan hei ahli neraka, kekallah kamu tiada mati. Kerana inilah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seru kepada ahli neraka dan ahli syurga ni memang berlaku. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan panggil ahli syurga, panggil ahli neraka keluar, dan Allah Ta'ala akan tunjukkan kematian ini disembelih di antara syurga dengan neraka. Jadi memang akan dipanggil ahli neraka dengan ahli syurga ni keluar, dan disembelih
Kematian itu di antara syurga dan neraka. Jadi firman Allah, kerana inilah firman Allah Ta'ala, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal Sambungan ayat dia tak sebut sinilah, ada sambungan ayat, wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Artinya, pertakutkan olehmu ya Muhammad. Wa anzirhum maksud takutkan olehmu ya Muhammad, yakni kufar Mekah. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi takutkan kepada mereka. Sebab ingat, tak ada, kita dunia ni sedap cakap lah. Macam mana orang yang zalim bila dia ada kuasa dia buat macam ni. Dia main-main dengan orang-orang yang dizalimi. Dia kata panggil lah Tuhan kau sekarang, tolong tengok. Dia cakap macam tu. Tuhan kita panggil bukan ikut kau nak tolong bila. Ikut dia lah nak tolong kita bila. Itu sebab orang ni zalim. Kalau dia berani dia akan jawab. Dia minta apa? Kalau Tuhan kau ni kuasa, turunlah bala sekarang. Sekarang yang Tuhan ni dia berkuasa, dia tak akan dengar cakap orang yang zalim ni. Dia boleh dia turun sekarang. Dan ada orang kena, kita kata apa? On the spot. Ada orang tak kena on the spot. Itu sebab orang yang zalim ni dia jadi besar kepala. Dengan sebab azab ni tak semesti. Bukan kata buat zalim dia kena azab serta-merta. Tak. Tuhan tangguh dia pada hari berlalaknya biji mata. Jadi wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin. Betul? Bila orang buat zalim ni dalam keadaan dia buat zalim tu, dia buat main-main. Perintah Nabi buat main-main, perintah Allah Taala dalam keadaan dia lalai. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Maryam ayat 39. Dan artinya pertakutkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu pada hari menyesal pada ketika dihukumkan akan sekalian pekerjaan itu. Ketika tu menyesal. Banyak orang menyesal. Tak payah nak menyesal, kita sendiri pun. Orang dulu-dulu mengaji Quran, khatam. Kalau khatam tu, kalau khatam sungguh mengaji Quran, sekarang tak menyesal. Orang lain hafal Quran dah. Yang kita pun kadang-kadang ada peluang untuk apa-apa, tapi tak ngapain. Jadi atas dunia pun bermacam-macam penyesalan. Apatah lagi di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan rahimakumullah, insya-Allah kita akan sambung fasal yang ke-9 pada menyatakan bahaya kiamat. Tersebut dalam khabar ni bahaya hari kiamat, bahaya-bahaya ataupun mara bahaya yang terdapat pada hari kiamat, yakni pada padang mahsyar ketika mana hisab dan ketika mana merentas titian sirat. Tapi dia ada pasal lah, setiap bab tu macam surat An-Amal ada perbahasan yang khusus, merentas titian sirat ada perbahasan ataupun fasal yang khusus. Jadi saya kira sekadar ini dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan saya mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'la khairat wa tarkal munkarat, hubbal masakin wa an taghfir lana tarhamna. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa 'amalan alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayna min anfusina. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatal muhtadin. Allahumma inna dha'ifuna faqawi fi ridaka dha'fana khudh ila al-khairi bi nawasina waj'al islam muntaha ridana wa nas'aluka darajatal ula min al-jannah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.